Dalam hidup kita ni, tuan-puan sekalian, Allah sentiasa buka peluang. Kita je yang tak perasan. Jangan kata menyebut tentang bulan, bahkan pada setiap hari, pada setiap saat, setiap detik. Kalau bulan tu lama juga kan? Ini kita kata apa? Setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap masa, siang cara siang, malam cara malam. Melambat-lambat peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita jadi hamba Allah yang terbaik. Kita belajar sahabat-sahabat sekalian macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan, memberikan peluang kepada hamba-hambanya pada waktu malam. Mana dia orang-orang yang berdosa pada waktu siang, sila datang pada waktu malam, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah mengampunkan dosa masih an-nahar, orang yang siang hari buat kejahatan. Pada waktu malam, Allah tawarkan peluang tersebut. Terlepas peluang pada waktu malam, ada peluang pada waktu siang. Mana dia orang yang datang bertaubat kepada Allah, memohon keampunan pada Allah pada waktu siang, liyatuba masih al-lail, untuk diampunkan dan diterima taubat. Taubat siapa? Masih al-lail, penjahat-penjahat pada waktu malam. Maknanya orang yang buat dosa dan maksiat pada waktu malam. Sangat banyak peluang yang berlaku dalam hidup kita. Peluang mendengar ilmu, peluang mencari ilmu, peluang berbuat baik, peluang menanam benih-benih kebaikan. Sebab hidup ini umpamalah ladang. Kalau tuan-puan umur 55 tahun, macam mana rupa ladang tuan-puan? Pada usia 55 tahun, Allah bagi amanah, ni ladang kamu. Tanaman apa yang kita tanam di ladang tersebut? Peluang terlalu banyak yang Allah telah berikan. Siang malam silih berganti, bulan hari, semuanya merupakan peluang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terbuka. Tapi cuba sahabat-sahabat bayangkan, apalah rupa ladang ustazah setelah 49 tahun. Entah semak samun, entah hanya menanam pokok yang tidak berbuah. Nanti buah tuan-puan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tak ada buah pun, tak ada hasil pun. Ataupun kita ada ladang, Masya Allah, silih berganti tanaman kita. Sebab apa? Yang ni dah berbuah, buang, tanam lagi, berbuah lagi, tanam lagi. Betapa ramai orang kat keliling ladang, bahkan mungkin di tengah-tengah ladang, sedang apa dia? Menikmati buah-buah yang kita tanam. Subhanallah, subhanallah. Fikirkan ladang-ladang masing-masing.